akan terbongkar, kebenaran hanya tunggu masa. Masa. Aduh. Weh, kau tahu tak? Kalau plan ni bocor, kau pasti tahu kan apa akibatnya. Berkabut Mikael, korang ingat korang dah selamat. Tunggu aku ada plan yang baru, dan kali ini ku takkan bagi peluang. Ezo, kau tak rasa ke yang benda ni cukup bahaya? Kau boleh diam tak? Kau tak payah banyak soal. Dia tak akan tahulah. Aku cuma tanya je. Tak perlu nak marah sangat. Benda boleh bincang kot. Bincang? Kau ingat senang? Aku dah sedaya upaya supaya dia. Dah jauh lagi tu. Sekali dia buat macam ni. Kau nak kita masuk penjara? Ikut kau lah. Aku nak gerak dulu. Nak gerak mana tu? Kau tak perlu nak tahu. Aku ada urusan lain yang perlu dibuat. Yalah. Apa dia mau buat ni? Dia nak pergi mana? Aduh. Apa yang dia fikirkan ni? Macam mana ni? Mikael, Erzo, kalau korang boleh bersahabat macam dulu, aku lupa je lah. Siapa yang ketuk malam-malam buta ni? Aish, malam-malam buta ni lah ada yang nak ketuk pintu rumah ni. Aku pergi tengok dulu lah, nak jenguk dulu. Apa benda lah yang dekat belakang ni? Aduh. Aish, siapa yang ketuk malam-malam ni? Heran aku. Malam-malam buta ada yang ketuk pintu rumah. Tak ada orang. Tapi Tak perlu takut, berkabut.
semuanya akan baik-baik sahaja. Jangan cakap. Halo? Berkabut? Berkabut? Apa jadi dekat kau? Berkabut? Kau dengar sini baik-baik. Dalam masa 5 hari dari sekarang, kau tak tunjuk siapa sebenarnya engkau. Kawan baik kau ni akan kuder sampai kau menyesal. Jangan. Jangan apa-apakan dia. Kau bagi tahu aku sekarang apa yang kau nak. Yang penting kau jangan apa-apakan dia. Kau bagi tahu aku apa yang kau nak. Apa hubungan kau dengan berkabut? Ha? Maksud kau? Sial. Kalau Mikael jumpa kamera tu, habislah. Dah lah kamera tu ada bukti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam laporan berita malam ini. Pihak berkuasa bandar hari ini mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung kejadian luar biasa yang mula dikesan di beberapa kawasan sekitar Mazar City sejak beberapa hari kebelakangan ini. Mikael, Ya, kenapa Erzo? Kau ada perasan tak barang aku kat rumah? Barang? Barang apa? Tapi aku sebenarnya ada jumpa satu kamera. Siapa yang pasang? Kamera? Haa. Bukan aku yang pasang tu. Oh, tanya je. Aku ingat kau yang pasang. Oh, ya. Okey lah, kalau macam tu aku tutup dulu call ni. Okey, bye. Harap dia betul-betul tak tahulah. CCTV ni macam... apa benda ni? It's complete. Kena pergi cek juga dekat depan ni apa sebenarnya yang ada ni. Sampai
Something aku rasa lah. Aku kena pergi check dulu kat depan ni. Biar betul. Sejak bila ada kat rumah aku benda ni? Tak boleh jadi, tak boleh jadi. Tak boleh jadi betul. Kenapa benda ni tiba-tiba ada kat rumah aku ni? Kejap. Aku tengok CCTV aku balik. Ya Allah. Memang betul lah. Siapa lagi yang pasang kalau tak Erza yang pasang? Aku kat rumah ni duduk berdua aje. Berkabutnya dah pindah. Mencurigakan. Tapi kalau aku tengok balik, stiker yang ada dekat CCTV ni macam lah. Aku baru ingat. Kau fikir kau layak ke nak hidup senang macam ni? Kau tahu tak siapa aku? Sakit? Macam tu lah yang Ezo rasa bila kau buat dekat dia. Kau tak tahu lagi yang kau adalah musuh terbesar dia. Di mana kau? Mak aku hitam. Aku mana ada mak? Kau lupa aku bagi tahu kau. Kau tak ada mak? Daripada dulu lagi. Kenapa? Sorry. Mampus aku. Hai kau ni, nasib tak ada benda terbang kat muka kau. Kalau tak tonggas ni aku bagi. Janganlah. Berkabut. Kau dekat mana berkabut? Mana dia ni? Kabut. Oh, kabut. Kau dekat mana berkabut? Kabut. Kau dekat mana berkabut? Kabut. Kau dekat mana berkabut? Kabut.
Aduh, dia dekat mana ni? Kenapa aku panggil dia tak ada ni? Aku kena tanya si Erzo dululah. Mungkin dia ada jawapan. Erzo, kau tahu tak berkabur kat mana? Aku dah cari kat rumah dia, tapi dia tak ada kat rumah. Aku? Aku pun tak nampak dia lah. Aduh, macam mana ni Erzo? Kalau kau pun tak nampak dia, aku nak cari dia kat mana lagi? Dia memang tak ada kat rumah ni. Aku dah cari dia kat merata tempat, memang tak ada pun dia. Dia tu memang dah hilang. Aduh, kenapa tiba-tiba pula mati callnya ni? Tak apalah, aku kena pergi buat laporan dulu. Aduh, berkabut mana kau? Weh, kau dapat apa-apa jawapan tak? Kurang. Budak ni keras kepala betul lah. Menyakitkan hati je. Well, sekarang nak buat apa? Selagi dia tak nak bercakap, kita akan siksa dia sampai dia nak bercakap. Oh, boleh. Pisau? Nanti kau tahulah. Aku akan biarkan kau yang uruskan dia. Aku tak akan bercampur tangan kalau bab ni. Aku pergi dulu. Jadi, kau nak beritahu ke tak? Aku tak tahu apa-apa. Nama. Ya, selamat datang Encik. Ada yang boleh kami bantu? Tuan, saya datang ke sini sebab saya nak buat aduan tentang kawan saya yang menghilang tu, tuan. Iya, betul tuan. Semenjak ni memang saya ada banyak on call dia, teks dia kadang-kadang tuan. Tapi hati saya ni kalau ikutkannya memang nak datang ke rumah tu. Tapi bila saya datang, saya tengok, saya jenguk, tak ada orang kat dalam. Saya panggil nama dia banyak kali pun memang dia tak ada kat dalam tu tuan. Saya tak tahu macam mana lagi saya nak cari dia, kat mana lagi saya nak cari dia tu tuan. Oh, okay, Not. So, ada bukti lain selain laporan tu? Kali terakhir saya call dengan si Erzo tu masa dalam keadaan saya tengah nak cari si berkabut tu lah. Tapi tiba-tiba saya tak tahu kenapa panggilannya tiba-tiba terputus. Kalau tuan nak tengok, boleh saya bagi telefon ni dekat tuan.
Jani? Seriuslah kau ni. Aku dengar macam bunyi suara berkabut je tu. Kau jangan merepek boleh tak? Diam. Zo, kau buat apa kat dia? Kau ni kelakar lah. Kau seorang Jani. Zo, aku dengar jelas daripada sini. Kau cakap sekarang kat aku apa yang kau buat? Kalau kau pandai-pandai campur urusan ni, kau pun boleh hilang. Apa maksud kau? Zo? Zo? Okey, baiklah. Kami sedang buka kes siasatan. Terima kasih kerana memberi laporan. Okey tuan. Terima kasih, saya pergi dulu ya. Weh, hari tu kan dia tanya aku yang awak sayang saya ke tak? Habis tu kau jawab apalah? Aku jawab sayang lah. Apa lagi? Pendek. Ha? Pendek? Apa maksud kau? Okey Naki, sepatutnya kau kena cakap beginilah. Sayang, cinta, rindu sangat, atau hidup mati dengan awak. Wait, bukan macam tu. Hidup mati dengan awak. Lebih kurang macam tu lah. Atau yang begini, awak cahaya hidup saya. Macam tu lah. Lah, patutlah dia cakap aku dah berubah. Aduh. Hati kamu untuk dia, hati kamu bukan untuk aku. Ya, cinta aku bukan untuk. Aha. Okey. Nanti dulu. Sini jap. Cuba tengok ni. Apa kes ni? Ada benda yang tak kena. Berkenaan dengan orang yang tadi tu. Dia ada cakap benda pelik. Orang hilang. Apa jadi ni? Ada kes baru ke? Itu tuan, orang yang dilaporkan hilang. Tuan. Tuan cuba tengok ni tuan. Ada benda yang tak kena pasal dia ni. Mana? Cuba saya tengok. Ini dikira kes yang berat. Iyalah. Kita kena selidik apa yang diorang buat. Kamu cuba selidik lagi benda ni. Jadi kau tetap tak nak beritahu ya? Tak apa, biar aku yang beritahu kau apa yang sepatutnya kau perlu tahu. Dulu kita berjalan